Saudara, baru ni ada video tersebar memaparkan ada satu orang ni, dia katanya dia berenang-renang dalam api neraka, berenang-renang dalam lautan neraka lah. Dia siap kata hari ni hari pertama bla bla saya di dalam neraka. Kod apa yang dia kata dalam tu saya tak tengok habis lah. Saya tengok sekerat-sekerat lah. Takut lagi tengok sampai habis lagi, takut sakit hati. Dipercayai orang ni dia buat video pakai AI lah. AI kan, AI ni bagus, dia membantu kita lah. Tapi kalau untuk benda-benda yang macam ni, haram boleh jadi haram. Lepas tu pula buat video lagu tu, kalau hampa tu beragama Islam kan, kalau yang buat tu beragama Islam, silap-silap boleh jatuh kapiak tau kan. Hampa mati besok silap-silap, hampa tak boleh ke bumi dalam kubur orang Islam. Hampa kena ulasan oleh Ustaz Azhar terus. Dia kata gali balik, campak dalam lautan. Bukan boleh buat main-main saudara. Oi, apa sabda Nabi SAW, dia kata api yang kita duk nampak dalam dunia ni 1/70. 1/70 sahaja dari api yang dari neraka lah. And di dunia hampa tengok, aduh panas. Di neraka darat dengan 70 lah. Saya tak mau lah, faham sudah lah. Jadi ada otak boleh fikir. Okay, Assalamualaikum, bye bye.